Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk buku aktiviti muka surat 1 ni, kita kena tengok topik membaca surah An-Nas. Okey, soalan dia, baca dan nomborkan potongan ayat yang sama. Okey, baca dan nomborkan potongan ayat yang sama. Okey, yang pertama. Okey, ini contoh. Bi Rabbin Nas. Okey, 1. Ini 1. Jadi dekat sini, yang mana sama dengan yang ni lah. Antara dekat sini semua, yang sama dengan ni. Okey, ini contoh. Jadi dia dah bagi jawapan, iaitu nombor 1 yang ni. Dia dah tulis dah jawapan. Okey. Okey, seterusnya. Soalan pertama. Ilahin Nas. Okey, tengok dekat sini, belah kiri ni. Yang mana sama? Okey, mestilah yang pertama ni. Okey. Maksudnya Allah. Sekejap. Macam mana buat? Okey. Maksudnya yang nombor 2 ini tulis di sini. Okey. Allah. Okey, seterusnya soalan nombor 2, Al-waswasil khannas. Okey, yang mana sama dengan yang ni? Okey. Cuba tengok, ni ke? Ha. Okey. Yang sama yang ni. Sama kan? Yang ni dengan yang ni sama. Jadi kita kena tulis nombor 3 di sini. Okey, seterusnya Al-jinnati wan nas. Soalan ketiga, Al-jinnati wan nas. Yang mana sama? Ni ke ni? Nampak? Sama yang ni. Okey, tulis ni nombor 4, tulis 4 di sini. Okey, seterusnya soalan keempat. Allazi yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi. Yang mana sama? Yang ni. Okey. Tulis nombor 5 di sini. Okey, kemudian Sudurin nas. Antara dua ni, yang mana sama? Atas ke bawah? Bawah. Okey, bawah dia. Yang ni nombor 6. Tulis nombor 6. Okey, seterusnya Malikin Nas. Ni nombor 7 kan? Malikin Nas, tulis yang ni 7. Okey, itu saja untuk soalan muka surat 1. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like. Okey, kita sambung muka surat 2. Soalan dia, baca kalimah dan suaikan dengan potongan ayat. Okey, baca ni. Okey, contoh dia. Maliki. Maliki ni yang mana ada perkataan Maliki dekat di sebelah kiri ni. Kat sebelah kiri ni yang mana ada perkataan Maliki. Okey, ini contoh dia. Yang ni ada perkataan ni. Okey. Lepas tu sesuaikanlah. Ini contoh. Okey. Soalan pertama, nombor 1. Ilahi. Okey, yang mana dekat sebelah kiri ni, yang mana ada perkataan ni? Dekat sebelah ni, yang mana ada perkataan ni? Yang atas ni kan? Yang ni. Ilahi. Jadi kita sesuaikan. Ambil pembaris ya. Ambil pembaris dan sesuaikan. Okey. Nombor 2. A'udzu. Yang mana ada perkataan ni dekat sini? Yang ni. Atas ni tak payah tengok dah. Abaikan. Yang mana ada a'udzu? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni ke? Atau yang ni?
Yang ni. Okey, yang ni. Nampak? Qul a'udzu. Sesuaikan. Okey, soalan ketiga. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Okey, yang mana ada yuwaswisu? Ni ke atau yang ini? Yang bawah sekali. Nampak? Sama. Okey, allazi yuwaswisu. Okey, sesuaikan. Okey, yang keempat, soalan keempat, al-jinnati. Okey, tengok antara dua ni je kita tengok. Okey, yang mana? Yang atas ni. Jadi sesuaikan. Okey, last sekali, akhir sekali, soalan kelima, al-waswasi. Okey, jadi nampak ni dah ada. Jadi terus sesuaikan. Senang je, senang sangat untuk soalan kedua ni. Untuk muka surat 2 ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.